Assalamualaikum. Salam sejahtera, Kapten Rais. Aku baru dapat surat daripada anak aku yang darjah 6. Dia dapat daripada cikgu dia lah. Suruh bagi dekat aku sebagai mak bapak dia kan. Majlis graduasi tahun 6 sesi 2025. Ada tarikh, waktu, tempat dan sebagainya lah. Lepas tu kat belakang ni dia ada tulis makluman bayaran majlis graduasi tahun 6 adalah seperti berikut. Sewa baju jubah RM20, gambar individu RM25, hadiah cenderahati RM25, jamuan makan RM50, fail RM10, jumlah RM130. Bayaran bagi ibu bapa dan ahli keluarga adalah sebanyak RM50 bagi setiap individu yang ingin menyertai majlis graduasi tahun 6 sesi 2025. Waduh. Aku nak tanya, benda ni memang daripada sekolah sendiri ataupun daripada Kementerian Pendidikan? Boleh tak Menteri Pendidikan tolong jawab? Aku tahu benda ni adalah optional, bukan satu kewajipan. Tapi sejak bila dekat sekolah dah ada standard-standard untuk kayangan-kayangan T20, B40, M40? Maknanya kalau ibu bapa pelajar yang tak menyertai tu, kira diorang tak mampu lah kan. Yang pergi ni semua yang berduit je lah kan. So macam tu ke kita nak letak dekat sekolah-sekolah kerajaan ni sekarang? Zaman aku dulu, kalau jamuan akhir tahun ni, biasanya kita buat by kelas. Cikgu akan organise masing-masing bawa makanan daripada rumah. Itu pun tak wajib. Jadi kalau orang yang tak mampu ataupun pelajar yang tak mampu pun, diorang still boleh datang dan menikmati apa sahaja potluck, apa juga yang kawan-kawan bawa tu lah. Ni siap ada majlis graduasi bagai kalau nak graduate ni tunggu masuk universiti lah. Tu yang budak-budak sekarang rasa dah tak payah pergi universiti tu, sebab darjah 6 dia dah graduate dah. Graduate apa? UPSR pun tak ada. Apa benda ni guys? Siapa-siapa yang boleh jawab ataupun siapa-siapa yang ada pengalaman, komen lah dekat bawah. Aku nak dengar juga korang punya pendapat. Komen kat bawah.